Okey, soalan terakhir nombor 6 ialah soalan kebat soalan kebat. So basically sama je, cumanya dia letakkan pada koordinat-koordinat tu ialah kedudukan masjid, hospital, sekolah dan pasaraya. So kena identify lah. Masjid ada koordinat -20. Pasaraya tak ada, tapi pasaraya dengan sekolah dia bagi persamaan. Okey, so satu lagi. Cikgu harap awak dah baca segi 4 selari. Raja menunjukkan sebuah segi 4 selari. Segi 4 selari maksudnya apa? Segi 4 selari maksudnya sisi kanan selari dengan sisi kiri, sisi atas selari dengan sisi bawah. Okey. Lepas tu kalau dia bagi yang ini, kalau perasan ini dia bagi persamaan ni, kita kena proses supaya Y single sebelah kiri, Y solo di kiri, seperti Y MX tambah C. So kita proses dulu supaya kita boleh jawab soalan lepas ni dengan cepat. Okey, so 2Y sama dengan 5X tolak 15. Okey, Y sama dengan 5/2X tolak 15/2. So automatik kita dah nampak dah ini apa. Okey, yang paling penting kat sini ialah ni lah. Yang kita nak tengok ni, bila kita proses satu persamaan linear, kita nak cari M dia. M of kecurunan antara pasaraya dengan sekolah. Okey, so kita jawab soalan A. Hitung jarak di antara masjid dengan pasaraya. Antara masjid dengan pasaraya. Oh, sebelum tu cikgu terlupa. Skala yang digunakan. Skala yang digunakan ialah 1 unit bersamaan dengan 2 km. 1 unit 2 km. Ingat Okey. So, pasaraya. Macam mana nak cari nilai pasaraya? Pasaraya kat sini. So, kat sini maksudnya apa? Ini dia potong paksi X. Ini ialah pintasan X. Pintasan X maksudnya apa? Pintasan X maksudnya Y kosong. So dia pairing dia X dengan Y. Kalau nak cari pintasan X, sifat dia Y sama dengan kosong. Kalau nak cari pintasan Y, sifat dia ialah X sama dengan kosong. Okey, so kita nak ready jawab soalan A. Pasaraya. Pasaraya apa pintasan X? So maksudnya Y dia kosong. So kita ambil persamaan tu 2Y tolak 5X tambah 15 sama dengan kosong. Now ini ialah kosong. So tinggal negatif 5X tambah 15 sama dengan kosong. Kita akan dapat nilai X sama dengan, kita terus guna kalkulat saja. Kita tekan negatif 5 alpha X tambah 15 negatif 5 sekali lagi negatif 5 alpha X tambah 15 alpha kalkulat kosong, shift kalkulat. So X sama dengan 3. Okey, so maksudnya pasaraya sini nilainya 3. Okey, so kita tengok jarak dia. Jarak masjid ke pasaraya berapa tu? Okey, sini 2 dan sini 3.
So total 5. Okey, 5 unit. So 5 unit bersamaan 5 kali 2 km. 10 km. Okey, siap. Okey, now B. Kita nak cari jawapan untuk B. Kita padam yang kita conteng-conteng sikit. B kita padam ini, ni. Alright. Kita padam supaya kita boleh fokus pada soalan kita. Nyatakan bersama gaya lurus yang menghubungkan masjid dengan hospital. Masjid dengan hospital. So, masjid dengan hospital yang ini. Okey. Okey, tadi kita dah buatkan. Cikgu dah terpadam tadi kan. Cikgu dah terpadam. Okey, ni tadi kita dah tunjukkan dia selari kan. Kanan dengan kiri. So, garis kuning. Masjid dengan hospital. Dia selari dengan garis sekolah dengan pasaraya. Dan kita dah proses yang ini. Kita dah proses yang ini maksudnya. Jadi untuk soalan B, kita nak cari, nak bina Y, MX tambah C untuk masjid ke hospital. M dia kita gunakan M yang kanan. M antara sekolah dengan pasaraya. So, luckily kita dah proses kat sini. Okay, kita bawa pergi sini. Alright, so M sama dengan 5/2. Okay, boleh tak? Okay, antara masjid dengan hospital dia cuma ada satu koordinat sahaja. Jadi, kita tak boleh nak binakan, nak carikan kecerunan dia. So, kita guna kecerunan garis kuning sebelah sebab kita dah proses tadi. Dua garis kuning ni ialah selari. Okey, tapi kita nak bina persamaan untuk garis kuning yang masjid ke hospital. Jadi, koordinat yang perlu kita guna ialah koordinat masjid. So, koordinat dia ialah -2, 0. Okey, koordinat ni perlu sebab dia akan jadi nilai X dengan Y. So, masukkan nilai Y 0 sama dengan M dia ialah 5/2. Darab dengan X -2 tambah C. C sama dengan, okay, let's go. Kita guna kalkulator lagi sekali. 0. Alpha calculate. 5 ABC 2 darab dengan -2. Tambah alpha X. Shift calculate. Kita dapat C sama dengan 5. Okey. So, persamaan kita Y sama dengan 5/2X tambah 5. Okey, siap.